Alright, Assalamualaikum. Selamat datang. Selamat berjumpa kembali dalam rancangan podcast Langgarja episod yang ke-32. Wow, episod ke-32. So hari ni hari Rabu. Berapa bulan hari ni 19 hari bulan. 19 Mac. Bermaksud kita ada tepat sebulan untuk bermulanya MPL season yang ke-15. Ya. Betul 19 April. So bermaksud dalam satu bulan ini saya akan buat podcast lebih tentang MPL. Dan juga saya akan panggil pasukan-pasukan MPL. Which is kebiasaannya kita cuba akan panggil the owners lah. Kan? Sebab saya nak kenalkan kepada korang, kepada community, owner-owner team. Kalau dapat. Kalau tak dapat, kita akan panggil orang-orang kuat seperti head of e-sport ke, manager ke, itulah kan. So untuk episod yang ke-32 kan, buat pertama kalinya kan, owner juga, salah seorang owner datang ke set kita orang kan, atas jemputan beberapa hari lepas. Alhamdulillah setuju dan banyak juga kita nak tanya kan. Antara orang lama juga dalam industri ini, dalam e-sport kan, sejak season berapa entah nanti kita akan tanyalah. Selamat datang saya ucapkan kepada Kak Pen Halo namanya. Pen Halo Pen Halo Pen Halo Kak Pen. Owner sekarangnya dikenali sebagai Aero Esport. Ya, Aero Esport. Dulunya sebagai Red Esport. Selamat datang Kak. Selamat datang Belat. First time kat sini. First time. First time. Nervous kat ni. Dan juga ditemani oleh manager Kak Pen ataupun manager Aero Esport. Saya tak tahu adakah ini kali pertama menjadi manager kepada Aero Esport. Dia memang sentiasa ada dengan Red. Cuma jawatan sebelum ni saya tak berapa pasti. Manager untuk kali pertama untuk season akan datang. Ya. Yeah. Puisi The Creator. Kalau dulu Puisi Hunter nama dia. Ya, betul. Kan? Sekarang Puisi The Creator selamat datang juga. Apa? Budak-budak sekarang dia macam dia ada double meaning. Everything got double meaning. Actually umur saya pun saya budak tahun 90-an. Ya ke? Ya, saya 90-an. 90-an Okey. Tapi sebab masa zaman tu tak ada pun double meaning ni. Gen Y Gen Y lebih kurang Gen Y Okey. So dia macam saya bawa-bawa kan daripada dulu, bawa kisaran sebab saya dulu budak sastra. So sampai sekarang tak sangka pula benda tu jadi double meaning. So saya apa yang double meaningnya? Dia tu saya pun tak tahu. Puisi Hunter ke Puisi The Creator yang double meaning? Puisi Hunter. That's why dia become Puisi The Creator macam tu. Okey. Sekali kalau saya sebut tak ada pula nampak Puisi Hunter sebagai... sebab kita yang 90-an memang tak nampak benda tu. Saya 70-an. Kapan? Saya 80-an. 80-an. Kantoi lah pula umur. Okey, 70. Aduh. Terkantoi sikit lah. Kantoi sikit tak apa. Exact punya umur kita tak beritahu. Saya 70-an pun tak nampak double meaning. Kapan nampak ke double meaning? Tak. Celah mana double meaning ni? Saya pun tak tahu. Tapi saya redor je lah. Saya tukar je lah. Ya. Sebab based on every macam ada orang bagi nasihat apa semua. Saya macam tukar je lah, tak apa. Macam kita orang memang tahu. Cuma untuk orang yang tak tahu, untuk mengelakkan fitnah, jadi kita tukar je. Sampai ke fitnah? Tak adalah, maksudnya lebih kurang kat arah itu lah. Okey Kak Pen, kita sekarang ni berada dalam bulan Ramadan, bulan puasa. Kan, selamat berpuasa, selamat orang kata apa, bersahur, selamat berbuka. Selamat bekerja untuk saya juga. Selamat bekerja juga. Jadi apa yang menarik tentang bulan puasa tahun ini? Apa yang menarik menarik. Pasal saya ke? Pasal anything lah, pasal puasa ke, pasal kapan ke? Kalau saya bila masuk puasa saya tak available untuk tim selalunya sebab saya busy dengan 5 waktu. Saya ada bisnes baju saya. Bulan puasa saya akan macam cik semua lah, tak ada, hilang. Jadi kira bulan puasa untuk season rasanya dah berapa season dah. Setiap kali bulan puasa player memang dah tahu dah. Bos tak ada. Bos sibuk. Kalau sampai puasa tu jangan cuba-cuba kacau. Jangan cuba-cuba kacau. Dia kalau benda-benda tu memang kena paling memang rasa macam memang kena panggil kan baru cari. Tapi kali ni pun boleh katakan MPL akan bermula selepas puasa. Selepas puasa kan? Mula-mula kita risau fikirkan juga kali ni kena ke puasa kan. So betul. kalau macam orang Kak Pen kalau kena bulan puasa ni memang sakit jugalah. Sakit. Saya memang tak ada masa. Nak tengok game diorang pun tak ada masa. Tidur pun 2 jam 3 jam je. Okeylah, dah sebenarnya soalan ini lambat lagi nak tanya, tapi sedangkan apa Kak Pen pun dah terlepas cakap pasal 5 waktu ni kan. Apa sebenarnya bisnes Kak Pen ni? Cuba cerita sikit apa latar belakang Kak Pen sikit kan. Jangan cerita pasal kewujudan Red tu belum lagi. Apa sebenarnya bisnes Kak Pen? Sebelum ni saya buat pen merah. Saya ada social media pen merah. Sebelum ni yang masa tahun 2000
2011 lah. Masa tu followers saya dalam 7 juta. So kat situ orang, Ya, 7 juta. Dekat mana? Facebook. Facebook. Ya, 7 juta pula. Apa? Dia only one yang paling the fastest. Dia macam siap keli lah. Sebenarnya saya sebelum wujud saya kat Kelly, sebenarnya saya dulu. Pen merah dulu. Yes, Pen pen kira merah macam dulu. pioneer. Saya pioneer lah Pioneer. kalau kira. Sebab tu before this, orang memang sebut pen merah semua orang kenal. Saya pergi mana semua orang kenal. Even contoh saya masuk. So inilah owner pen merah. Itulah saya. Okey. Cuma saya jenis yang tak suka ke depan lah. Alright. Saya jenis low profile sikit. So kat situ saya jadi start buat pen merah. Jadi kita sediakan platform untuk orang nak menjual ke. So kat situ jadi saya start dengan bisnes 5 waktu. Sebab pen merah ni tempat viral. So apa-apa kita post semua. Semua pick up apa semua. Ada baru-baru ni pun saya dah ada nampak dekat apa. Dia macam tricky question kan. Dia akan tanya something kan. Dekat pen merah tu. Ada je lalu dekat ada. saya punya Facebook. Cuma yang sekarang ni page tu yang 7 juta dah hilang dah. Oh ya. Dah hilang 2018. 18 sorry. 2018 7 juta tu hilang sebab macam ni saya kat kena hari ni hari tu saya dah kena dulu dah tahun 2018 7 juta follower saya gone. Oh sedih ke 7 juta masa tu. Sekarang dah berapa juta? Sekarang 1 juta lebih dekat 2 juta dah. Nak dapat saya 7 juta ni bukan senang sangat susah. So kat situ saya start dengan ni lah apa orang kata bermula dengan bisnes lah maksudnya. Okay. What about 5 waktu? Itu bisnes apa pula? Itu bisnes baju Melayu. Okay. 5 waktu. Saya buat 2016. Oh, viral. ini yang beberapa season lepas ada AJ apa semua jual tu. Betul. This is the one. Alright. Okay. Saya jual baju 5 waktu lah. So sebab tu bila masuk season puasa saya dah cakap saya hilang. Tapi masa awal tim saya masuk MPL, saya dah cakap dah. Diorang tak faham tau, diorang tak tahu. Kenapa saya tak ada? Tiba-tiba kan masuk bulan puasa saya hilang terus. Okay. Diorang kata saya ni tak caring ke, saya palau ke kan. Sebab saya memang hilang lesap terus sebulan. Memanglah kalau tak bisnes macam mana nak bayar gaji korang? Betul. Nak kena fikir bisnes juga. Tapi sekarang so far 2020 ni since 2020 sampai sekarang semua dah faham lah. Mostly bila orang masuk orang tak pelik bila saya hilang. Okay. Hilang bersebab. Hilang sebab bila Hilang cari duit sebab. bayar semua orang. Bukan hilang pasal tak bayar gaji ke apa ke. Ada juga dulu-dulu Tapi kes-kes kan. Walaupun akak selalu hilang, tapi tiba-tiba sampai pizza. Sampai. Makanan Walaupun sampai. dia ni dia still teringat untuk kita. Itu saya pernah dengar lah sebab pada peringkat awal penglibatan saya dalam e-sport ni kan, antara nama juga yang saya dengar adalah Raid. Waktu tu ramai juga. Ada that this guy name player lama dulu dengan Raid. Apa dia Roma? Ni apa? Apa nama dia? Apa lah? Dia duduk Sungai Buloh ke Rawang Sungai Buloh Roma siapa? Roma Roma. Dia player lama. Player lama. Apa? Takkan saya Jin pula. Bukan. Lagi lama daripada saya Jin. Yang ni sebelum MPL ke? Waktu season 6. Season 6 tu adik Mam. Oh, Roma. Bukan. Sebelum tu lagi kan? Sebelum tu lagi. Alamak, lupa lah. Saya tak ada time tu. Ya. Pernah saya nak ambil dia waktu datang gaming house saya apa semua waktu tu kan. Dia pernah cakap kan waktu tu gaji pun 1,500 lah korang bayar. Betul. Actually kan. Kata dapat makan apa semua. Sebelum tim saya ke MPL, saya memang dah bagi gaji 1,500 Ya, sebenarnya. season 6, season 7 time Betul. tu. Before season 6 saya dah bagi 1,500 untuk non MPL Ya, sebenarnya. saya tahu. Waktu tu dia dah cakap dah time tu. Saya kata, "Uish, bagusnya rate ni kan." Time tu dah bayar 1,500, makan lagi disediakan, gaming house. Gaming house semua saya time bagilah tu, full complete. Tapi tu permulaan lah sebab baru bermula kan. Betul. Sekarang dah Baik. lain lah. So itulah sedikit sebanyak bisnes Kak Pen yang boleh katakan run this e-sport. Saya buat apa? Selain daripada yang sponsor-sponsor tu kita tak yakin ke dulu ya. Sebab saya nak orang tahu sebab kadang-kadang ramai orang tanya, ini bisnes ni owner ni buat apa tu kan. So at least korang dah tahu kan ini adalah owner Raid Esport ataupun sekarang dikenali sebagai Aero. Kenapa nama Aero? Kejap lagi kita tanya dia kan. So antara bisnes selain daripada tu tak ada apa Tak ada. Saya buat social media dengan 5 waktu je. 5 waktu tu je lah. Kekuatan saya dekat pen merah sebenarnya. Social media. Dan sebab itulah antaranya design apa Raid dulu pun. Sebab saya orang fashion. Apa tu dia panggil apa yang jaket-jaket tu Varsity. Antara Varsity tim pertama kot yang keluarkan Varsity. Betul. Kan? Season 9. Best tu Season Raid ni. 9. Season 9 Lepas tu baru Homeboys keluarkan dia punya Merch. ya. Sebab kalau kita tak buat macam tu, kita akan fashion sama je, baju sama je, jersey sama je kan, tak ada Betul. perubahan. So sekarang
seronok lah tengok Dah dah banyak. ramai kan. Dah banyak So kita team boleh dah. bersaing. Nampaklah orang kata pilihan sikit. Okay, so mungkin ada surprise juga untuk season akan datang dengan nama baru Aero. Saya tak pasti, kejap lagi kita tanya. So kita pergi dekat puisi pula. Puisi Hunter. Boleh panggil saya Yusril ataupun Puisi The Creator. Yusri Yusri pun boleh. Oh, nama Dia betul Yusri, Yusri. ada Bagus L. nak kenalkan diri lah nama. Umur dah berapa, dah kahwin ke. Soalan tu tak boleh tanya dekat orang perempuan. Itu sensitif. Orang lelaki tak apa boleh jawab. Saya Yusril ataupun dikenali sebagai Puisi The Creator. Atau ada most of kawan content creator apa semua tu dia panggil Puisi ataupun Yus lah. Okey. So umur saya 30 lah. Dah 30 dah saya tahun ni. 30 sebab dia orang kebanyakannya yang tengok saya saja letak nama tu kan. Dia ingat saya saja letak, padahal benda tu adalah bawakan daripada sebelum-sebelum tu. Masa saya sekolah menengah, saya budak sastra kan. Situlah. Daripada sekolah menengah dah bawa nama puisi. Dah memang dah bawa dah. Okey, sastrawan dengan yalah dengan puisi. Apa lagi Ya. Saya pun kalau nak cerita balik pasal yang dulu, saya susah jugalah sebab dah 10 tahun kan. Okey. Saya dah tak bawa benda tu, main game je. Sejak bila main game dan juga orang kata apa, sejak bila bersama dengan Red? Saya start main game masa memang daripada zaman belajar saya dah start main game. Saya memang daripada lepas tu pergi main e-sport. Saya memang main dah lama lah. So masa daripada Red ni, previously masa tu Kak Pen dia tengah cari streamer untuk yang boleh geng dengan Red Esport. So dari situ saya start connection apa semua dengan dia. So kita jadi kawan terus macam tu. Okay. Daripada streamer kawan dengan owner terus. Oh, dia pakai kabel kuat. Bekerja. Pakai kabel kuat terus masuk. Tak ada. Bercakap tentang streamer, Kak Pen juga ada antara orang yang rajin stream sebelum ni. Ya betul. PKP Kan? lah, PKP sebab tak ada Dulu kerja. zaman PKP season 9. Waktu tu 9, baru betul. kan. Saya rasa dia seorang yang start first kot, yang streamer yang dia tunjuk diamond ada 1,000. Ya. Betul. Baru saya nak cakap. Lepas tu dia akan buat dia punya giveaway. Kan? Immediately dia buat satu kontes ke apa ke, dia main sama-sama, lepas tu dia terus bagi apa gift, bagi Dia skin. bukan bagi starlight kan, dia bagi terus skin collector apa yang betul-betul macam uish. Waktu tu akaun dia sebab bila orang nak masuk MPL, akaun dia dah whitelist. So dia betul. bila akaun dah whitelist, owner so ada setiap satu tim tu ada satu akaun yang boleh di whitelist. Maknanya dia tak perlu nak tunggu 7 hari, dia boleh terus bagi. Boleh bagi je. Betul tak? So Kak Pen antara orang yang dapat lah privilege yang akaun tu. Sekarang tak ada dah kot. Saya tak ada dah Whitelist dah tak ada dah. Previously kalau untuk content creator pun dia kena ada 100k baru dapat whitelist tu. Oh ya. Banyak kan sekarang? 100k. 100k Yang follower. dulu. Sekarang saya tak tahu. Sekarang dah tak tak ada dah kot. Tak ada dah. Dulu saya punya diamond pun satu akaun berapa? 200,000, 300,000. Ya, ngeri. Saya tengok dulu ngeri. Itu bukan Montun bagi, dia sendiri Dia sendiri top up. dia beli. Dia sendiri top up. Sekarang tak ada. Tapi itu antara benda yang dia rapat dengan fans. Ya betul. Dengan betul. fans, That's dengan right. viewer kan. Viewer selalu support dia sebab saya ada juga, pernah juga main waktu tu, ada sekali pernah main. Ingat lagi tak? Pernah, saya pernah main dengan Kak Pen dulu sebelum ni. Kan, waktu awal-awal dulu. Tak ingat dah saya Iya. lama sangat. Dah tua. Dia memang lama itu kalau cakap Lama main sekali tu sangat rasa tu. dah Time PKP 3 tahun tu. ni tu kot. Alright. 2021. Okey, so Kak Pen, kita mahu masuklah kepada tim. Berapa minit dah kita? Saya dah tak tengok tu tadi. 10? Oh, okey. 13. Bermaksud kita start dari 10:15 lah kita ambil. Alright. Okay. Senang. Tadi tak tengok time. Sekejap lagi kita borak sampai 2 jam. Saya okey. Kan, Kapel lah nak balik jauh. Kan, lebih kurang 24 minit katanya tadi daripada sini. Apa, dekat je. Kan? Jiran je. Kan. So, nak cerita tentang Red Esport. Kewujudan Red Esport dalam kancah MPL MY. Sejak bila Red ini wujud? Red ni wujud masa 2018. Time tu kita orang fight untuk MPL, saya rasa 3 kali kot kita orang gagal sebenarnya. Daripada season berapa? Season saya tak ingat sebab first MPL saya season 6. Tapi sebelum tu 3 kali MPL saya try. Maknanya Memang tak lepas. 6 baru first time masuk, 5, 4, 3. Memang tak Daripada lepas season 3 kali 3 lah. Season 3 di mana Geek Fam jadi champion. Rasanya. Ya, 3 di Geek Fam champion, 4 EVOS Singapore, 5 Apa Tak ingat. 5 RSG. Oh, RSG. 7 RSG. 7 RSG. Saya cek balik lah. Tak ingat dah lama sangat. 5 saya tak ingat. Berapa Tapi tahun 3 Geek Fam. 4 adalah Todak first time masuk. Dia kalah final dengan EVOS SG. Betul. So Okay. 2000 pula. Masa season 6 tu bila kita dapat peluang untuk nak
ambil team under kita. Masa tu Reborn kan, masuk under Red, nak duduk under organisation kita. So saya ambil masa tu. Maknanya Reborn yang dapatkan slot tu daripada qualifier? Yes. Okay. Qualifier? Dia qualifier? Daripada qualifier? Yalah, time tu daripada qualifier. Betul. Dua slot kan? Time tu dia dengan Orange lah. Kan? Oh ya? Dia dengan Orange time tu. Lepas tu maybe dia dah habis kontrak. So dia datang kat saya untuk duduk bawah organisation lah. So kat situ saya start untuk tak perlu nak fight qualifier. Dah 3 kali tak dapat kan. Tapi dah masuk SMPL. Rezeki lah time tu dah. Terus masuk lah. Season 6. Lepas tu season 7 start balik daripada bawah. Dia macam... maknanya season 6 masuk. Lepas tu relegate. Yes. Ya, betul. Bukanlah relegate. Slot saya hilang kan. Slot saya punya juga. Saya punya sepatutnya. Tapi dapat ke player kan. Alright. Dia ada isu time tu. Yes. Isu di mana kononnya at that time, Reborn fight. Katanya slot itu adalah slot dia. Ya, betul. And then Montun serahkan slot itu kepada player. Walaupun time tu dia orang jadi Reborn. Yes. Dia orang jadi Reborn time tu. Dia orang jadi Reborn. Betul lah. Lepas tu masuk balik qualifier. Masuk balik qualifier sebab malas nak. Yelah, sebab slot dah tak ada. Kita tak boleh nak buat apa kan. Tak nak kena fight balik. Tak nak kena fight balik lah. Sebab that time sebenarnya saya nak give up dah sebenarnya. Time tu macam dah penat kan. Penat kan sebab fight slot. Penat. Baru satu season masuk MPL. Sebelum tu gagal dah 3 kali. Okay. So, alright. Kat situ bagi saya dah rasa macam alah dah pun masa lah. Macam tak nampak hala tuju dah masa tu. Then masa tu that time ada seorang player Reborn ni. Dia cakap tak apa kita fight. Kita boleh fight balik daripada bawah. Siapa tu? Aaron. Aaron, okay. Yes, Aaron cakap tak apa. Dia boleh fight untuk saya lah, untuk team lah. Sebab dia cakap benda ni dah jadi macam makanan dia lah. Dia kata boleh. So that time saya cakap saya bawa dia jumpa team yang sebelum sebab saya ada banyak team that time. So saya ambil team saya yang bukan ke MPL time tu. So kita rebuild balik daripada bawah. So kita dapat masuk. Itu memang kenangan manis lah saya rasa. Season 7 atas nama Red Frost. Betul, Red Frost. Dan penglibatan saya juga peringkat awal. Baru-baru time tu. So saya masih lagi ingat Red Frost dengan Homeboys. Betul. Yang layak pergi ke MPL. Betul. Kalau ikutkan time tu Red Frost tak lepas juga sebab apa ni kan? Mana? Ada satu lagi tim yang pergi ke EVOS. Suhas. Dia bukan Suhas time tu. Nama dia apa? Easy kan Sport kan? Si Padil. Padil lah. Si Padil. Betul, Padil. So bila dia orang dapat, Red Frost naik. Sebab dia tak perlu bersaing. Ya, dia tak perlu bersaing. So, ini kenangan orang kata apa mengimbau. Air apa? Dale, tolong Dale. Sekarang kita boleh minum guys sebab apa sekarang 10.30 malam. Jadi kita dah berbuka, ini dah time more dah. Kan sengaja saya buat waktu malam, bukan apa, waktu siang tu saya dah buat sebelum hari tu. Lama saya buat siang. Siang saja. Siang saya dah mengelakkan malam sebab satu hari tu kurang sihat. Kan saya baru lepas kena sakit jantung apa semua. Dekat dia bergatal pula. Kan lepas tu kita continuously buat siang ni sebab nak mengelakkan waktu malam. Tiba-tiba saya fikir rindu pula saya nak buat malam. Tu bila saya contact PC tu cakap jomlah kita buat malam. Kan lepas tu mungkin dah lepas buka kan. So kita nak minum ke apa ke lepas ni keluar nak pergi more kejap pun boleh juga. Energy sikit kan. Tolong ambil apa ni. Ada kot botol air dalam tu mineral. Okey, sambil-sambil tu. Okey. So itu daripada season 7 masuk qualifier. 6 masuk, lepas tu 7 qualifier. 7 qualifier. Lepas tu sustain. Masih ada. Betul. 8 kita terkeluar tak? Lupa dah. Asyik terkeluar sampai lupa dah. Yang mana satu terkeluar tak? 8 terkeluar. Terkeluar kan? 8 kan? Terkeluar. 9 masuk balik. 9 masuk balik. Masuk 10 terkeluar lagi. Ya Allah, 3 kali aku terkeluar. Saya ingat lagi 8 keluar. Betul 8 keluar. Betul. Lepas tu masuk balik apa slot Homeboys tu. Slot Bosku. Bosku, betul. Slot Bosku tu. Betul. Slot Bosku tu. Saya ingat lagi. Okey, dah ingat dah. Lepas tu 9 okey, 10 terkeluar balik. 10 terkeluar lagi ya? Ya, terkeluar. 10 terkeluar kan? Tak lah. Tak. Tak. Yang terkeluar 12 kan? 12. Sorry. 12. 10, 11, 12 okey. 12 yang terkeluar. 12 yang terkeluar. 12 terkeluar. Ada problem kan kalau baju kita orang hitam merah.
Kalau berhenti betul-betul kalau baju kita orang hitam merah memang. Tapi dia antara tim yang paling banyak keluar masuk kot. Itulah 3 kali terkeluar. Itu saya lupa tu. Yang mana satu? 7 terkeluar, 8 terkeluar. 6 terkeluar. 6 terkeluar. 8 terkeluar. 8 keluar dan 12. 12. Betul. 12 6, terkeluar. 8, 12. Alright. So 12 terkeluar tu yang datang balik dengan daripada ML. Daripada Ya, ML, betul. betul. Daripada ML. Ikutkan tu, saya sebenarnya dah give up. Bukan give up. Dia macam penat Hashim. Banyak sangat akak give up pun. Tak tahu lah asal nak give up. Sikit-sikit give up, sikit-sikit give up. Dia dah macam give up dah. Tapi macam dia semangat tu tak susah nak hilang lah Belot. Dia Ya, tak mana pudar. taknya. Lepas tu dia telefonnya orang macam Abang Lot. Lepas tu dia telefon sana. Lepas tu tanya, Bang Lot, saya dah rasa macam give up. Boleh lah. Lepas tu, dia telefon saya. Lepas tu saya cakap, relax Kak. Benda tu normal Kak. Akan teruskan je. Itulah bila kita orang yang duduk dalam ni, kita semua bagi ya. Macam tu lah. Dia pun jalan lah. Sebenarnya dia tak give up mana pun. Just frust Betul lah. sikit. Dia frust je. Dia sebenarnya, dia betul. frust je. Dia bukan give up, dia frust. Dia frust je. Betul. Betul. Tapi nak tanyalah, sebagai seorang perempuan kan, macam mana boleh minat dengan gaming ni? Dia kan, starting saya dengan game ni, Kenapa nak buat gaming? Banyak lagi bisnes benda boleh buat kan. Ada 5 waktu, ada ni. Tapi kenapa kat game ni? Sebab dia macam ni, saya memang suka game. Cuma bukan masa kecil lah. Waktu membesar saya fokus dengan belajar. Jadi, saya macam tak dapat fully nak. Saya suka game kan. Daripada kecil saya suka game. So bila membesar dia tak dapat. So bila saya dah habis study, kita dah buat duit, kita dah boleh buat duit apa semua, duit dah banyak kan. And then Duit banyak. daripada Pemera Duit banyak katanya. daripada page Pemera, saya kena buat review tau. Ini starting saya main ML sebenarnya. Saya kena buat review Honor datang kat saya, dia cakap dia bagi phone, tapi saya kena buat review main Mobile Legend. Itu starting saya Mobile Legend sebenarnya pula. Itu turning point saya. Terperangkap kat sini. Kalau saya tak ambil review tu, saya tak kenal Mobile Legends ni pula. Siapa yang bawa tu? Sponsor. Saya Pemera, jadi orang datang kat saya untuk saya buat review phone. So dia bagi phone lah kat kita dengan... And then kena main Mobile Legends. Saya kena main Mobile Legends. Dan saya main tu saya terlekat sampai sekarang. Aku terperangkap. Phone apa tu time tu? Honor, saya lupa time tu. Oh ni masa Honor apa skin tu Masa Ui, skin lama. Mia, yes. Aku rasa. Lama. Skin Mia. Lama. Lama, Maknanya memang time lama. itu Honor dah ready for Itu antara yang terawal lah masa tu. Ya betul. Saya terperangkap kat situ jadi owner kat sini. So kat situ masa itulah saya start kenal Solos. Time tu diorang main sukan C apa semua. So saya macam macam best juga, macam bidang yang orang tak pernah masuk. So saya pula tengah tak ada buat apa sangat, tak busy sangat. Kat situ saya start. Saya buat je lah team. Tapi waktu tu faham tak pasal Mobile Legends apa semua? Tak tahu apa pun. Habis siapa yang guide? Time tu anak buah. Okay. Sebab saya nak kena buat review, saya nak kena tahu game tu apa, Betul. macam mana main. Buat lah. Time tu situ jadi terlekat sampai sekarang. Itu simple je kan dia macam itulah macam nak dapat tu tanpa sebab. Nak suka tanpa sebab. Cerita jodoh-jodoh. Okay. Nak tanya dekat puisi pula kan. Puisi duduk. Ya, apa nak boleh. jawab. Sebenarnya saya saja je kan. Sebab dia nak tanya soalan-soalan yang sama tak boleh. Ya betul. Kan? Sebab seorang owner, seorang manager kan. Okay. Untuk puisi pula kan. Sebab tadi saya dah tanya dah sejak bila berkecimpung atau apa dalam e-sport ini kan. Sejak bila dengan rate tadi? Soalan tadi? Start Yang streamer tu. streaming, yes. Start dari situ kita orang akak nampak macam okay kita boleh start dari sini, jadi content creator. Saya masukkan terus jadi ni ke apa, saya belajar semua. Start daripada bawah lah. Start Content dari bawah, creator. yes. Dan content creator sekarang ni sebagai manager. Yes. Sebagai manager. Sebab saya nak tekankan juga pasal manager ni kan. Sebab saya tak tahulah adakah awak yang terlibat season lepas. Sebab season lepas Raid, masih lagi nama Raid Raid dikejutkan dalam orang kata apa kepada komuniti ataupun e-sport industri kita ni dengan pembawa masukkan 2 nama yang boleh katakan besar. Owl dengan Sensui. Siapa punya kerja dapatkan? Bukan bukan saya, Yes lah. bukan saya. Yang lain. Okay. Another one lah. Oh, that sick. Yes. Betul. Izzat Farhan. Izzat Farhan. Yep. Sick. Yep. Sebab saya nak tanya juga. Tapi tak apa. Kita akan tinggalkan tu. Mungkin Kak Pen boleh jawab. Kalau tahu lah kan. Cerita macam mana boleh dapatkan benda tu. Alright. So, Akak. Daripada season 6
Okay. 7-8 3 kali keluar masuk balik kan. Macam-macam orang kata apa liku lah yang dialami oleh Red Esport. Betul. Kan. Dan Red ni juga Kak Pen bagi tahu tadi ni off record tadi kan daripada sempena nama Pen Merah. Betul. Kan Pen Merah. Betul. Tapi kenapa sekarang ni tiba-tiba dia jadi Aero Aero Esport? Dia macam ni, salah satu saya nak angin baru lah orang kata. Dia macam okay, bila macam ni tim kita yang sekarang dengan tim kita yang sebelum ni sangat berbeza. Vibe dia, culture yang dekat tim kita. So macam saya nak macam kita ada identiti tau. Kita ada tak apa orang kata macam kita macam ni nak cakap macam ni nak cakap Tolong lah. Saya tak nak potong. Okey, kita nak potong. Okey. Dia macam ni sebab actually the turning point is season lepas lah sebenarnya. Okay, bila kita start ambil coach baru, kita start dengan coach dulu. Okay, bila start dengan coach, kita dapat player lain lah, player yang lebih profesional. So kat situ, bila diorang masuk dekat dalam tim kita, diorang bawa banyak perubahan lah sebenarnya. Dari segi culture, disiplin, cara diorang bekerja kan. So kat situ saya dah nampak tim ni macam bukan tim lama saya. Totally berubah 80% sebenarnya dekat tim saya. So bila season ni saya buat pembaruan lagi, saya ikut apa yang coach nak, and then kat sini macam saya rasa macam saya nak benda baru. Sebab Red yang lama, Red yang terlalu struggle. Ya, betul. So orang asyik cakap Red ni macam asyik bergelut dengan slot. Even season lepas pun ML orang cakap alah pelengkap slot je contoh. Tapi untuk orang yang macam saya, even kita keluar 10 kali pun, saya tetap nak fight untuk contoh at least orang kata ada spot yang bukan kita struggle dah. Tapi siapa tak nak champion kan? Of course kita nak champion juga. So macam saya nak bawa benda baru lah. That's why sebenarnya season lepas dah saya nak tukar nama. Sebenarnya season lepas dah. Tapi saya adakah nama Aero juga time tu? Tak ada idea pun nak tak ada idea time tu. Penat fikir sampai season ni kita ada buat nama baru tapi tak approve sebab nama tu pelik season ni, and then tak approve oleh Montun ke ataupun tak boleh approve Montun. Oh, Montun tapi bukan salah Montun pun sebab saya sendiri pun tak tahu sebenarnya ada maksud pelik. Okay. Itu belakang cerita lah. Off record lah. And then somehow nama Aero ni pun benda yang spontan je sebenarnya. Dapat nama. Sebab tidak kita membawa sebarang maksud. Tak ada. A untuk something, E tak untuk ada. R. Dia macam ni. Bila saya buat brand kan, saya lebih kepada brand untuk streetwear. Saya akan fikir brand yang contoh logo. Ada orang cakap okay, logo tak cantik. Okay, untuk orang yang macam saya akan fikir logo untuk kita nak buat design cantik. So kita orang masa tu nak tukar nama Aero ni, kita ada masa tak sampai sehari balot. Nak kena fikir nama. So apa yang muncul itu yang kita orang ambil. Itu yang jalan je lah. Kita orang jalan je. Kira jadi lah. Actually logo tu pun sebenarnya daripada saya punya streetwear punya brand sebelum ni. Jadi saya ambil jenis logo saya tu, letak dekat Aero, dah jadi brand. Dah jadi satu brand baru. Satu brand baru, yes. Itu kewujudan Aero lah sebenarnya. Saya nak benda baru lah, vibe baru. Sebab saya nak tanya juga body sangat ke dah ready kan? Body tu dia dah tak menang-menang asyik keluar masuk. Itu like fresh start lah untuk fresh start lah sebenarnya. Betul. Sebab masa kita orang masuk season lepas tu, saya betul nak prove kat orang kita orang bukan Red yang sebelum ni. Saya betul-betul nak buat perubahan. Actually kan daripada season berapa kita start yang season 8 season 10 kot. Masa saya bawa masuk Exot tu, sebenarnya time tu 10 yes. intention saya sebenarnya nak bawa player luar, tapi saya tak ada orang kata resources. Saya tak ada resources untuk bawa player luar datang sini. Sebab bila player luar datang sini, agak banyak benda kita kena buat, kena tahu. Dan tak semudah yang orang fikir. Then saya dah berjaya bawa seorang Exot sebelum tu. The next season tu saya dah okay, aku nak yang lagi power. Macam tu. Masa Exot tu banyak juga try and error. Banyak juga kat keluar tu. Yes. Season lepas? Masa Exot tu. Season terkeluar. Season 12. Season 12. Season 12. Oh, season 12. Yes. Ya, awal lagi sebenarnya. Cuma masa tu saya masih belum betul-betul into kepada tim luar, player luar. Bila saya dah berjaya tu, okay, saya terus shortlist, saya nak yang power. Tak adalah power mana kan, maksud saya yang mungkin kita boleh do something dekat team, capable untuk team. Faham. Sebab kadang-kadang yalah pencarian luar ni kadang-kadang dia gah atas nama, tapi bila datang main
apa orang kata kan. Betul. Kadang-kadang nama tak pernah dengar pun. Tahu-tahu je, wish power dah budak ni. Betul. Scouting lah. Dia pandai. Scouter yang pergi check tu yang kena betul-betul tahu lah. So kena salahkan scouter lah. Jadi tak jadi semua scouter problem lah. Ya, betul. So untuk season ni siapa scouter? Dia macam ni kita orang macam okey lah macam season lepas kan after ML saya macam okey aku dah dapat slot dah okey. Habis je ML saya terus cakap dekat team dekat ni lah dekat SIG lah. Saya cakap saya terus nak buat perubahan dekat team. Saya nak player luar. Sebab saya dah before tu saya dah ada player luar. So habis ML kita orang terus start. Kita orang tak tunggu sebulan 2 bulan before sebelum tu kan. Kita orang nak MPL sebulan baru kita orang start. Last season habis ML je saya letak berehat. Saya terus buat terus dengan dia berdua. Kita orang dengan SIG. Kita orang terus cari. Talking about apa ML punya slot season lepas kan. Sebab tu kita macam lompat-lompat kan. Bukan apa, soalan tu ada untuk kemudian ni. Tapi yalah kita dah bercerita kan. Betul. Season lepas menjadi satu isu kan. Rate dikecam. Betul. Dan saya juga antara orang yang backup rate kan. Sebab ini kita minta Kapen lah untuk jelaskan kan. Sebab ramai orang marah bila budak-budak ni dah naikkan orang kata daripada Red Riot time tu kan, Red Riot kan. Sebelum tu kita tak nak cerita kan. Kita ambil cerita daripada Red Riot, they become orang kata champion dekat apa Challenger punya liga. Betul. And then mereka dapat slot MPL tu. Betul. Dan kemudian bila naik saja hanya minggu pertama saja dia orang dapat main. Minggu pertama. Betul. 3 game. Kemudian boleh katakan mereka semua langsung tak main. Betul, dia main satu game. Dan ramai yang marah. Betul. Ramai yang marah. Cuba cerita sikit apa yang jadi Kak. Dia macam ni, lepas kita dapat slot tu, sebenarnya kita buat orang kata proses yang sama macam bila kita nak dapat player MPL, which is untuk ready kepada MPL lah. So everyone, saya cakap kita buat try out. So semua orang kena proses try out. Then tak ada yang terlepas pun, cuma masa nak ke slot MPL tu ada a few player yang memang tak nak main langsung. Memang langsung tak ada. Bila dah dapat slot dah dapat slot and then kita nak kena submit nama untuk main dekat MPL. Roster lock tu diorang tak nak. Diorang tak nak. 2-3 orang. Masa tu Muntun dah bagi kata putus memang tak boleh. Kena wajib main. Dia ada rules. Wajib main. Dia ada rules. Rules dia apa dia? Rules dia kena 70% kena 70 ada. Kita boleh tukar 2 je kan? Ya betul, boleh tukar 2 je. Betul. Dan player yang sedia ada daripada ML kena ada. Players tu semua kena ada. Diorang kena ada dan kita tak boleh dan yang bermain 70%. Yes, 70% masa tu. And then until the new until the transfer window. Ya betul. Baru boleh tukar semua. Baru boleh tukar. Okey. Dan most daripada diorang ni memang tak nak main. Ada yang nak main lah 2-3 orang. Tapi kita orang bagi je sebab tak ada sebab pun untuk tak bagi main. Cuma proses tak samalah. Kita bagi benda tu fair sebab kita nak ready kepada liga yang profesional. So maksudnya even contohlah diorang rasa diorang boleh ke tak, apa pun memang kena try out. So semua go ke try out dan boleh kata memang coach kata memang tak ready. Mostly memang tak ready. Sebab before MPL start, actually kita orang dah prepare untuk player ML ni lama gila. Kita nak bagi diorang masa dalam 2 bulan ke 3 bulan tak? 2-3 bulan tak? Diorang punya development untuk diorang prepare ke MPL. Selepas ML tu untuk menjelang ke memang terus jalan je. Kita terus jalan tapi tak sampai par juga. So kita orang memang kena came up with second option lah. Maknanya dah letak satu par ataupun satu expedition, korang kena capai this orang kata this level. Kita screen, kita lawan dengan MPL dan orang bagi at least kita nampak dia orang punya playstyle apa semua tu kan. So kita orang dah set par tu, tengok tak sampai. Ya, mereka ni bagus. Dia orang ni bagus. Betul. Mungkin dekat ML tu they are good. That's why orang kata dia orang dapat layak ke MPL. Betul. Tetapi untuk nak berada dekat MPL adalah satu liga yang sangat-sangat berbeza. Betul. It's totally a different league. Totally different sebenarnya. And also macam ada sesuatu player yang supposedly maksudnya coach tu dah memang bagi hard and semua kan, tapi dia still dalam insist nak dengan dia punya decision juga. Macam for example macam item dia nak macam tu juga, walaupun coach dah explain dekat dia macam ni tapi dia mindset dah kena berubah. Betul. Play style dah kena berubah.
And then mungkin yalah playstyle termasuk dengan the selection of items bla bla bla, everything totally berbeza. Edit pun susah juga. Sebab kita bawa Shinsui dengan Ol, so bila kita bawa dorang, player memang susah nak adapt dengan yang betul-betul profesional. Betul. So jadi berat lah sebenarnya. So peringkat awal first 1, 2, 3 game tu dimainkan oleh Iris, Kim Kim ada? Dinesh, yes. Dinesh, Rakun Joy. Rakun Joy EXP. Tashi. Lepas tu selepas 3 game ataupun minggu kedua tu baru Owl, Sensoi semua masuk. Betul. Ya. Tapi yalah, untuk nak menjawab soalan netizen time itu kan, ataupun kecaman daripada netizen, as a owner kan, memang kadang-kadang terpaksa buat benda ni. Ya, kadang terpaksa dan kita tak boleh nak explain pun sebab at the end of the day orang akan tengok siapa yang menang balot. Betul. Result matter. Sebab kalau tak kan orang cakap, oh tim pelekat slot, tim badut, macam sekadar ada. Saya dah tak nak benda tu sebab saya pernah mention dulu kan, saya orang yang sportsmanship ni orang yang susah nak berputus asa. Sebab saya memang kecewa tu kadang ada. Pros ada. So saya orang yang kata fighter lah. So orang kata macam orang tak tahu apa kita buat, tapi for the last season tu sebenarnya yalah previous season tu memang kita orang dah tahu apa yang kita orang buat. Cuma kita orang tak boleh nak explain, kita orang buat preparation dan kita orang langgar je. Apa yang Red buat season lepas nombor 4 kot MPL. Betul. Itu pun nombor 4 di playoff. Betul. Di regular season nombor berapa? 5-6 something like that. Itu pun preparation tak cukup balot kita orang sebenarnya. Kita orang seminggu je untuk offline. Seminggu lebih je yang mostly semua online. Dengan sana ada taufannya dengan ributnya kat sana kan. Kadang-kadang terputus. So diorang tak ada bonding, diorang tak ada preparation yang cukup. Datang sini terus main je. But that was a very good orang kata apa decision yang dibuat oleh Red ketika itulah dari segi orang kata apa daripada upper management kan time tu. Bukan senang nak make a decision. Of course kita kesian juga dekat budak-budak ni, tapi kalau tak meet the expectation, betul. And then kita pun orang kata apa dah start spend. Kita nak kekalkan slot. Sekarang ni nak kekalkan slot ataupun nak hilang slot lagi. Betul. Kena pilih. Jangan kena pilih. Sebab kita tak ada round robin. Kita hanya satu slot je. Round robin Benda pertama yang saya belajar lepas kita tak ada round robin adalah untuk first game atau second game kita tak boleh kalah. Once kita dah hilang point, kau kena ready untuk kau duduk nombor tengah-tengah 7-8. So that one saya dah cakap dekat coach, saya tak nak dah lalui benda yang sama. Saya nak something yang diorang kena buat lebih lah untuk tim saya. So itu yang diorang buat last season. But that was a very good result lah kan. Saya rasa itu antara pencapaian rate yang terbagus kot. Tak juga, season 7 nombor 4 tak silap. Season 7. Saya baru nak tanya kan, apakah season yang terbaik buat Kapten lah? Mungkin nombor ataupun kedudukan tu mungkin boleh jadi very subjektif. Betul. Kan? Tetapi mungkin ada perkara-perkara lain boleh membuatkan season ni terbaik lah buat Kapten. Dan kenapa? Season mana? Season mana yang Kapten rasa macam the best season lah? Season 7 kot belot. Sebab saya masuk daripada qualifier. And then dengan spirit yang besar. And then kita semua nak menang dengan orang kata benda baru. Red Frost time tu. Dan semua satu hati. Itu yang the best season. Dan kekal tak hilang slot tu time tu. Tak hilang slot. Tak hilang slot. Yang hilang tu season 8. Season 8 tu that season. Betul. That was a very good season Season yang kata paling tak best. Season paling tak best Okay, tak fikir ayat yang soalan ni Okay, season paling tak best Season berapa? 10 8 ke 12 Tak best. 12 tu okay 8 lah. pun keluar, dia 12 pun tu keluar. Saya dah immune dah belot sebenarnya. Saya dah immune. Saya tak kisah dah. Saya dah tahap okay, tak dapat tak apalah, tak ada rezeki. Saya dah anggap itu adalah takdir, 12 tak ada rezeki. keluar dengan siapa masa tu keluar apa belot? Slot. Keluar slot dengan Mel Cutie, Emal, Aaron, Kim. No, I mean satu lagi tim yang hilang slot tu. Dengan siapa Bukan Team Hak. Kan Hak ke? Bukan Team Hak. Tak ingat lah. Dengan siapa? Saya dah lupa dah. So yang tak best tu season 10 kot rasanya.
Sebab season 10 tu saya masih macam cuba nak selamatkan slot. Tapi tak dapat gak, tak ada rezeki lah. Tapi sedih gak time tu. Itu yang kali kedua sedih kan. Dan season 12 Tak ada immune apa dah. ada immune, tak ada, relax je macam tak apa lah. And also masa yang pasal buat yang ML punya tukaran tu semua, itu based on experience akak from previously. So dia dah boleh predict apa yang akan terjadi. So that's why dia buat move yang macam tu lah. Okay, bercakap tentang season lepas juga kan. Menariknya macam saya cakap digemparkan oleh kemasukan dua ni. Owl dengan Sensoi. Dan Kak cakap tadi Sik adalah orang yang bertanggungjawab untuk bawa masuk. Macam mana dia boleh dapat ni? Dia Pak Owl sebenarnya dengan Sensoi satu nama yang besar time tu. Daripada blacklist. betul. Kan, daripada blacklist. Bagi saya the main point is money lah. Betul, duit. You have money, you can buy anyone. Boleh je It's bawa. not buy anyone. It's just that kita boleh dapat orang sebab kita ada duit yang kita mampu bayar. Okay. Itu first. Tapi second, kena pandai ni Negotiate jugalah. lah. Negotiate. Negotiate And also jugalah. tempat tinggal tu kena diorang setuju. Mostly lah. Oh, semua dia orang tanya Tapi diorang tak adalah cerewet. No, Diorang tak cerewet pun. saya rasa yang kedua adalah coach sebenarnya. Satu duit. Aku. Second coach. Dia orang nak tahu siapa coach. Yes. Coach. Kalau tak ada PH, diorang susah nak tolerate. Bukan tolerate. Dia macam ada coach daripada Filipina ni, dia macam diorang rasa mungkin dekat sikit untuk diorang rasa secure coach. Especially player-player yang ada nama besar lah. Ya, betul. Dan diorang agree je masa tu. Tak ada masalah. Season lepas siapa coach Aush dengan Coach Bam. Oh, Coach Bam juga. Coach Bam. Okay. So Coach Bam ni banyak bagi impact lah dekat team sebab kita nak dapat player senang, kita nak deal pun mudah. And then sekarang kita dapat top 4 lagi mudah nak deal siapa-siapa je yang kita nak. Kata ada duit tak boleh lah. Ikutkan season ni. Saya cakap saya nak ni. Last time actually saya cakap saya nak apa yang saya akan nak buat siapa itu? Yang mana? Untuk season Zaida ni? kan? Zaida. Sampai saya tahap nak beli Zaida tau masa tu. Siapa Zaida? Zaida TNC. TNC jungler yang mahal lah. Dia asal daripada Echo. Dengan Irat. Irat saya try out. Team kita try out Irat kat sebenarnya. Ya, betul. Season lepas ke season ni? Season ni kita sebab saya go kepada RSG sebab ada Kuse dengan Irat. And then saya cakap try out je dua-dua. Yalah, awal dulu saya rasa nama Kose dengan Irat yang bila saya tengok balik kan, bila saya nak panggil ni of course saya kena cari some notes apa semua kan. Jadi saya pun tengoklah apa dekat Facebook kan. Arrow e-sport punya posting-posting apa semua. Kat situ kebanyakannya semua orang ingat Irat. Irat, Kose. I was thinking, kenapa nama dia yang main? Orang ingatkan Irat dengan Spider-Man. Oh, Spider-Man. Spider-Man. Seorang ingat masa tu bukan Kuse. So, macam itulah. Try out. Cuma coach lah yang pilih kan siapa yang diorang nak. Betul. Actually start season ni sebenarnya saya dah tak ambil masuk campur sangat dah. Bukan masuk campur. It's like macam saya dah tahu coach saya dah boleh buat kerja dengan bagus. So saya follow je apa yang coach nak. Yalah, result season lepas kan nombor 4. Betul. But what about untuk PUC lah kan? Untuk PUC secara peribadi pencapaian these two import player untuk season lepas. Untuk season lepas. Adakah mereka mencapai piawaian yang diletak oleh Red? Actually, diorang capai sebab diorang ada leadership dengan diorang punya knowledge dalam game tu lah. Dia banyak membagi impact dekat player-player local untuk diorang buka mata dalam gameplay tu. Dalam game. Sebab diorang memang bagi a whole new perspective tau dekat player-player tu. Dalam season Lagi lepas campur dengan Coach Bam kan. Memang season lepas siapa Old Sensoi, Kim, Grace, Iris. Iris. Yes. Danish. Danish. Saya nak tanya juga, kenapa Danish lepas tu dilepaskan pergi ke Team Ray. Team Hak. Team Hak. Yes. Team Hak. Oh. And kemasukan dia ke Team Hak sebenarnya hampir selamatkan slot dia orang. Betul. Betul. Actually saya ada bagi macam Bagus kau budak tu. Dia bagus. Bagus. Dia more like macam player yang dia punya gameplay dia punya mekanik dia tak tinggi tapi dia punya makro dia apa semua dia power. Okay. Dia kalau player untuk utility punya match punya dia memang bagus lah. Dia memang bagus. Saya lah kira macam bagi dia previously dia macam ni kan sebab dia memang Red is my blood kan. Dia macam susah nak pergi luar. Saya cakap Dinesh awak kena ambil pengalaman kat tempat lain. Sebab tu hantar dia sebagai loan. Yes, je sebenarnya. Loan. Cuma sebab kita tak nak bila player kita sub dia tak dapat peluang main. Yes, dia tak dapat main tu rugi. Bagi saya memang cakap dengan dia banyak kali.
rugi. Yalah, satu rugi dia tak dapat main, lepas tu kita kena tanggung gaji lagi apa semua. Gaji bagi saya akak tak ada masalah. Dia akak dia macam happy je kalau dia ada kat situ. Tapi sebabkan nak tengok dia berjaya. Kita nak tengok apa limit dia. Sebab saya tak suka player yang tak berkembang. Dia macam kita nak player kita grow. Walaupun bukan dengan kita. Contohnya Zaid. Yes. Zaid. Itu antara player yang saya jagalah, yang macam saya sayang lah orang Ya, kata. lupa kan Zaid daripada Red Sampai kan. sekarang kita orang teringat lagi Zaid. Sebab apa tahu? Sebab ada 3 kerusi Zaid kat rumah tu. Disebabkan Saya ingat kerusi tu ada. kemasukan Zaid ke Todak. Sebab that time kita tak ada slot. Kan? Betul lah, tak ada slot. Ya, betul. Kita tak ada slot. And then Zaid masa tu dekat RSG terikat kontrak kan. Oh ya. So day one saya buy Zaid. Saya cakap tak apalah masuk kat saya untuk, walaupun saya tak ada slot, try untuk kita sekali kan. So that's why saya beli Zaid. So Zaid daripada RSG dibeli oleh Red, diselamatkan oleh Red. Yes. Diselamatkan sebab kalau dekat RSG ni kita kena bagi tahu diselamatkan. Ya, Betul. Bukan senang nak Bukan keluar daripada senang RSG. nak Betul. Sebab dia antara player yang bersama kita naik, bersama kita orang kata ups and down kan. Jadi kita ambil, saya cakap tak apalah, saya ambil je dia. Masuk dekat saya, tapi kita masa tu tak ada slot kan. Tak lepas. Saya tak lepas qualifier Nanti masa abang tu. lot tu. Betul. Aku pukul dia. Pukul abang lot Kita masa tu. seekor abang lot, abang ingat. Aduh lah. Itu kita tak bukan cerita. Ya, betul. Kenapa Tak call ada. itu berlaku dan sebagainya. Kan? Sebab Betul. okey, kita tutupkan Tak ada cerita tu. rezeki lah orang kata. Ya. Tak ada rezeki lah orang kata. Ya, tak ada rezeki bagi saya. Tak ada rezeki. So that one Lepas qualifier tu kan. Ya, betul. yang tahu je lah tahu. Yang tahu je lah tahu. Tapi jangan tahu pun kita je tahu. Yelah, Kan? kita je. Tapi bagus juga itu hari telefon. Kalau tidak, pening juga player-player tu hari tu. Betul. Sebab Dia macam actually dalam time tu dia in denial lah. Tu abang nak bagi tahu sikit, dia okey sikit. dah kadang bukan apa, banyak benda nak kena fikir, lupa. Betul lah tu. Dia lupa. Ya, betul. Dia player lama tapi dia lupa. Betul, tapi Bila Zaid saya ingatkan terpadu. balik kan, baru dia kata, oh ya tak ya juga kan. Benda dah selesai. So that's why kita bila Zaid ke Todak, kita release ke Todak sebab saya nak dia grow. Kalau ikut saya sayang, saya baik saya keep je, saya hold je sebab tak ada masalah saya bayar gaji dia. Grow lagi budak ni. Yes. Sebab saya nampak semangat dia betul-betul nak, Zaid ni dia betul-betul nak menang. Dia nak apa orang kata, Dia revenge. eager lah, dia Dia eager. eager, dia nak prove something. That's why saya macam dia duduk dengan saya, baik pergi ke tim lain yang boleh hargai, yang boleh bagi lebih. Sama macam last time Kim dengan Mirul, kan saya tak ada slot. So saya loankan ke Barakuda tanpa fee sebenarnya. Sebab masa tu saya tahu player saya nak main, and then saya tak boleh bagi apa-apa. So saya cakap tak apalah, saya cari tim untuk dia pergi. So dapat Barakuda. So dia duduk kat Barakuda lah. Barakuda yang jadi satu tim season. Ray lah. Ya, tim race. Yes. So bila kita dapat slot, kita panggil balik lah player kita sekali. Okay. Talking about this season. Ini season baru. Kan? Banyak juga perubahan ataupun rombakan yang dibuat oleh Aero. Bukan setakat nama saja daripada Red pergi ke Aero, tapi player-player lama juga tidak ada. Seperti Grace, Danish, Irish dah pergi ke Tim Ray. Kan? Danish kita tak tahu. Sama Sama. Saya jual dulu kat situ. Package. Ini eksklusif kita nak bagi tahu ni. Kita dah pecahkan rahsia ni. Dia orang tak bagi tahu. Saya tak tahu sebenarnya Danish kat situ. Saya tak tahu. Irish saya tahu. Dua-dua. Okey, Dua-dua sekali. kita terlepas cakap, biarkan. Tak kan? apa. Tak apa, okey je tu. Okey je tak ada masalah. So, lepas tu Grace kita tak tahu ke mana. Grace. Kan? Lepas tu Old Sensoy dah balik. Sebab Kan? dah habis loan kan. Okey. So, untuk line up saya rasa adakah Red ataupun Aero adalah tim pertama yang reveal the roster? Tak. Vamos dulu. Kita Vamos nama dulu. dua. Sebab antara Vamos dengan Aero ni saya rasa Dekat-dekat. beza sehari dua Biasa, saja. betul. Kita orang tengah buat review satu-satu, dia terus semua. Dia reveal terus. Dia review terus. Dia reveal dulu. Yes. Okey. So Aero menjadi pasukan kedua lah. Ya, Betul. Di mana head of e-sportnya adalah Sik. Yes. Betul. Kemudian ialah of course Kak Pen adalah sebagai owner. Kan? Sekali lagi Kak Pen adalah sebagai owner. Okey. Dan head of e-sport adalah Sik. Yep. Betul. Puisi the creator sebagai manager. Ya, betul. Dan kita ada coach Bam dikekalkan daripada season lepas. Dan ada T Molamo. Stewart. Coach Stewart. Coach Stewart nama dia. Oh, Coach Stewart. Nama dia kejap. Apa? T Malamon. Timo Lamon. Molamon. T Molamon. Timo Oh, Stewart nama dia. Dia nama dia Stewart. Timo Lamon. Coach Bam daripada Filipin. Yes. Filipin, Onyx. Oh, okay. And this Stewart Daripada Vitality.
Daripada Lignas kan? Daripada Filipina juga. Lignas ya. No, dia daripada Indonesia. Oh, daripada Indonesia. Indonesia. Oh, ini yang hari tu saya tengok yang kata dia ada daripada tier 3 dan sebagainya. Betul. Dia explain dia punya experience dekat Ya, ni kan, dia punya dekat experience MPL, dekat MPL punya ni MPL punya page. MPL punya page. Betul. Ya, ada saya tengok. Nanti masa kita orang menang lawan tu dia ada interview. Itu lah tentu lah. Oh, that is the one. So, this guy for the first time In Malaysia. In Malaysia. di untuk Aeros lah, untuk Aero Esport. Siapa yang bawa dia masuk? Sik. Oh, Sik juga. Sebab that time Aush kan dah tak sambung dengan kita. Ya, Oh, Aush dah tak I tak sambung. And then Coach Bam nak perbantu dia lah. Maksudnya untuk bagi dia lah kalau dia semua tak terkejar dia buat seorang kan. Okay. Saya cakap pergi teraut lah mana-mana yang rasa ada potensi untuk boleh bantu, boleh orang kata serasi antara diorang, saya okey je siapa-siapa. So kat situ steward datang, tapi try out jugalah seminggu. 2 minggu kot saya rasa try out. Apa-apa try out sebenarnya. Posting kan, kita buat postingan, lepas tu diorang apply, dari situ kita orang shortlist, daripada shortlist tu kita akan try. So far sebab hanya Piala Esport Malaysia baru ni kan, itu pun kalah dengan Todak last. Ya betul. Kan kena pula dekat Todak juga hari ni kita Itulah, buat pasal kan. agak Dia dah macam banyak persamaan sekarang ni Aero Ya. dengan ataupun Red dengan apa Todak ni kan. So keluarnya Aero daripada persaingan Piala Esport Malaysia kalah dengan Todak kan. So basically coach dengan assistant coach walaupun berlainan orang kata apa negara, okey. Okey, tak ada masalah. Okay. Tak ada apa masalah. Diorang serasi. Dia orang serasi Diorang serasi. Sebab seorang Indo, seorang Filipin, tak ada masalah bahasa dan sebagainya. Tak ada. Sebab steward dia Chinese kan. So dia boleh speaking, dia boleh cakap Indo. Jadi mudah jugalah untuk Coach Bam sebab player kita kan Malay. Jadi ada steward dia boleh explain lebih lah kot dalam bahasa Indo kalau And dia tak also faham kan. seorang tu air, seorang api. Itu lah maksudnya seorang strict, seorang dia strict juga Siapa tapi dia yang strict? santai. Siapa strict? Coach Stewart. Oh, steward strict Stewart strict. Coach Bam dia relax sikit. Dia kena ada orang macam tu Ya juga. betul. Bagi balance lah. Bagi Dalam balance game. sikit. Kalau dua-dua api, Habis. Betul. bergaduh tim ni. Bakar game house. tapi saya suka tau dengan Coach Bam daripada season lepas sampai lot. Disiplin player saya on top lah senang kata. Okay. Disiplin dari segi kalau before ni, dorang ni pukul 12 baru bangun. Contoh. Sekarang pukul 9 semua kena bangun. Pagi Yes, Ya, pagi. garang Dulu. gila. Dia bukan garang, dia tegas. Tidur? Tegas dan disiplin. And also dia pun tak adalah macam straight je. Dia ada cakap okay ni budak ni kena rehat ni. Dia akan bagi cuti diorang. Tapi berbeza lah cara dekat rumah. Dia tahu lah dia punya Different time person, different cara pembawakan. Ya, Yes, diorang bawa culture dari sana masuk ke tempat kita. Jadi player kita pun kena follow cara diorang. Okay. Itu yang best dengan coach. And also luar lah. diorang pun memang akan ambil tahu lah. Contoh okay Jumaat main Jumaat. So kita takkan ada screen ni. So, korang kena rehat. Kita buat cleaning ke pagi tu dulu. Diorang memang kena bangun pagi juga. Tapi kita akan buat cleaning. Semain Jumaat. Lepas after semain Jumaat tu dia orang akan RG apa semua. Tu baru. Tak, bulan puasa ni macam mana? Dia ada cuba-cuba puasa ke Coach Bam dengan Stewart ni? Sebab cuba. kalau kita tengok Wamos, next hari-hari puasa. Sampai saya masak baru ni pun dia masuk live saya, duduk je dalam live tu. Dia tengok saya masak. Diorang ada try juga. Tapi dia macam susah biasalah benda tu kan. Biasalah. Benda tu bukan normal untuk diorang. So diorang ada try juga. Cumanya diorang tak adalah macam strict. Tak ada makan langsung. Diorang ada minum-minum sikit. Even Tapi diorang respect lah. Diorang respect, yes. Diorang respect. Diorang akan try nyorok. Macam mana cara pun diorang akan try nyorok. That is a good thing. Kan? diorang memang Diorang Maknanya dia orang respect. tak makan lah depan-depan. betul. Tahu Ya, kawan-kawan lain tengah puasa, so dia orang pergi lah sorok sikit. Even diorang pun try untuk bersahur sekali. Contoh kalau macam bangun pagi. Best. Benda tu best sebenarnya bila ada orang kata bangsa lain ataupun orang kata apa agama yang lain duduk dengan kita. Macam kita orang pun as a management, kita orang try kenalkan culture kat diorang. Macam tiap-tiap hari masa buka puasa kita orang akan try cari kuih-kuih dan lain-lain jenis. Setahun sekali je dapat benda ya, ni. Kan bukan selalu pun. Hari-hari screen tetapi this satu bulan ni dalam setahun sekali je 30 hari ni kan. So why not? Cuma puasa ni saya punya coach dia diet pula. Diorang tak makan nasi. So macam mostly banyak makan. Dia ikut manager ayam. tengah nak diet. Manager dah 14 kilo turun kan. So kita itu baru tentang pengurusan. Kan tentang coaching staff. Berkenaan dengan player pula, kita ada Aaron, player yang paling lama daripada season 6. Betul. Kan? Betul. Dan dia relevan lagi ke? Relevan tu saya tak boleh nak jawab belum sebab itu pada coach. Pada saya kalau abang Saya direct saya tanya je kan sebab kalau pada saya
based on dia punya leadership and also dia punya apa yang dia buat untuk dia sampai ke sesuatu target tu. Memang dia bagi saya dia relevan lagi. Sebab dia memang akan cuba untuk find out apa yang problem, mistake, every learning dia akan cuba cari. Leadership tu dia ada. Yes, leadership. Dan kemudian nak kata relevan tu, yalah kita tengoklah Zon daripada season 1 elok je boleh relevan je sampai sekarang dia main. Betul. Kan there are players yang player lama yang masih lagi relevan, masih lagi orang kata apa boleh bimbing player-player muda. Betul. Dan also dia dapat spot tu pun dia bukannya dapat secara kroni Dia dapat dia fight slot tu dengan Reza. Ya, saya baru nak tanya sebab lah. satu-satunya role yang ada dua player which is EXP laner, Aaron dan juga Reza. Dan saya juga waktu Reza punya poster keluar tu, ramai juga cakap dia ni player lama, player Dota ke apa entah. AOV. Yes, selama 7 tahun. Oh ya. Ya. Dia macam Reza ni, dia gap dia dengan Aaron ni adalah kalau ikut in terms of based on mechanic, actually Reza. Tapi in terms of game knowledge and everything, right, dia more like macam kepada Aaron sebab Aaron ada experience, and also dia ada advantage dari segi leadership. Daripada orang tengah fight ni sekarang ni. Dia memang fight. Tak tahu siapa yang boleh dapat. Tapi untuk coach lah pening ni. Coach dia memang pilih Aaron dulu. So dia tengok macam mana progress dua orang ni. Tapi sebenarnya bagus lah untuk role SP ni, sebenarnya dia sangat crucial lah untuk season sekarang. Bagi saya ASP paling penting sekali. So kalau kita macam kita orang pilih untuk ada 2 ASP ni sangat betul lah bagi saya. Dan kita pun tak nampak EXP yang baru muncul sekarang ni. Betul. Susah kita punya pelapis kita terlalu macam sikit, sikit. Susah. Sangat susah. Macam dulu kan, dulu kita senang tau cari jungler. Kalau kita dah sebut jungler, macam-macam jungler kita jumpa. Sekarang susah. Sekarang role yang saya rasa macam paling susah sekarang ni Roamer nombor 1. Roamer ya. Yang kedua macam EXP. Yalah benda-benda yang sustain kena tada badan ni apa semua. Saya pun kena ambil Zaki bila tu dak. Saya tak ada Roamer. Ya, sebab kalau kita tengok Roamer baru untuk Aero season 15 adalah Zakif. Betul, Zakif. Okay. So Zakif ni secara pinjaman ataupun pembelian terus? Pembelian terus sebab kita buy out. Beza dengan season lepas, kita try start dengan loan. Bila start dengan loan, kita tak ada nak buat long term planning. So season ni kita decide, coach cakap kita nak buat long term project. So kita nak start from scratch lah. That's why kita season ni saya ikut apa yang coach nak. Coach cakap dia nak play yang mekanik tinggi. Kita bagi. Jadi kalau kata tier 2 dia kata dia boleh polish, kita go dengan apa yang coach nak. That is something yang saya rasa macam saya suka. Sebab coach bila dia kata bring any second tier tapi yang boleh main lah. Yes. And dia kata dia boleh polish jadikan orang yang lebih better. Saya rasa kalau macam itu dia coach yang berkaliber kan. Yes. Sebab ada orang dia nak yang dah siap. Ya betul. Dia dah siap, dia tak nak dah buat apa-apa. Aku nak benda yang dah siap sebab aku malas nak fikir banyak-banyak, aku malas nak mengajar dah. Kan? But saya rasa coach Pam ni antara spesies yang berbeza sikit. Sebab coach kan, dia orang fikir dia orang punya reputasi juga. Kalau dia masuk tim ni, player macam ni, dia fikir reputasi dia orang. Reputation lah. Macam coach Pam tak ada. Dia masuk datang. He is willing to orang kata guide. Dan dengan vision akak kan. Akak ada explain dia pasal vision akak semua dengan dia. Tu dia sebab tu lagi kuat lagi nak stay. Yalah Zakif ni pun muda, sangat muda. Kan? Saya rasa kalau betul ada satu guide yang bagus daripada satu coach yang berpengalaman, yang knowledgeable coach, saya rasa dia boleh jadilah in future one of the best roamer kot dekat Malaysia ni. Saya setuju. Harapnya macam tu lah. Zakif, kau belajar elok-elok Betul. Kau dah jadi buyout sekarang ni, kau ada Red is my blood. Apa? Sekarang tak Fly with Arrow. Fly with Arrow. Yes. Kita orang fly kan. Red is my blood dah tak ada dah. Red is my blood dah habis dah. Oh yalah, nama Red dah jadi Arrow kan. Betul. Okay, itu tentang Roamer dan juga EXP. Lepas tu Kim, orang lama juga. Kim, betul. Kim, dia tak adalah lama dekat Red. Tetapi Kim muncul pun daripada season 11 11, 12, 13, 14. 11 pun sebab masa tu Bank tak boleh perform kan. So kita ambil Kim daripada Incognito. Incognito. Betul. Ya. Seorang nampak K to the Y to the M to the M kan. Kim. Lepas tu dia masuk playoff tu dia bantai-bantai pula kan. Ya betul. Dia dengan Mel time tu. Betul. Mel selepas tu seminggu dua kemudian baru Mel masuk. Ya. Betul. Kan Kim dulu, but dua-dua perform time tu. Kan. Dan kita pun tahu Mel ada kat mana. Betul.
Betul juga. Kita pun tahu Mel ada kat mana kan. Ya, dia ada dekat season 15 nanti kan. Tapi kita tak nak bagi tahu kan. So biarlah dia orang, mungkin ramai dah tahu dah kot. Saya tak rasa ramai tahu. Ha? Saya tak rasa ramai tahu. Ada satu orang yang dia tanya main mana kan. Dia cakap dia tak tahu. Kalau dia tak tanya tu maknanya dia tak tahu kan. So saya tak boleh tahu. Kalau nak tahu minggu ni kena pergi ke pavilion lah. Betul lah. Minggu ni dia tahu juga kan. Betul juga. Ada, tapi tak apa. Yang ini akan keluar hari Bila Jumaat tu. Dia tak release lagi ya? Jumaat ni dah keluar dah podcast kita ni. So terkantoi sikit jugalah. Tak apalah. Tak apalah. Tak apalah. Diorang kena guess antara 4 team tu. Ya nak tak nak pun nanti kena pergi sana confirm Nampak. jumpa. Ya, betul. Kan. So tak salah kot kita bagi tahu kat sini. betul. Kan. So itu tentang ni, dan kita ada 2 role lagi, which is goal laner dan juga jungle. Saya difahamkan dan saya juga mungkin baca posting-posting daripada Arrow juga mengatakan Kose dan juga Rindo daripada Kose RSG, Rindo daripada Flash kan. Flash. dan dua-dua ni buy out. Dua-dua Yes. Buy out. buy out. Saya buy out. Kita memang planning untuk Saya kan, long term player pertama yang saya nak buy out sebenarnya adalah Yan Lot. Ya, betul. Yan Lot. Ya. Sebenarnya. Tak dapat Yan Lot, dapat saya. Zakif. Tapi Zaki pun actually Tapi Zaki best power buy. lah. Best buy Best buy, sebenarnya. yes. Okay. Dengan harga yang saya dapat tu best buy gila. Oh ya. Ya, sepatutnya saya faham. Oh, deal dengan Haji Roslan dia ni. Okay. Haji Roslan baik orangnya. Ya, Betul. Dia kalau Dia sangat kalau tekan lagi dia bagi free je. Dia memang macam tu. Iya, dia kalau dah 10 kali cerita kan, satu hari 10 kali telefon dia. Telefon kan, bagi dia semak je kan. Kau ambil je dah free. Tak mau ajak dia main Valorant. Main segame 2. Jangan bagi dia menyampah je. Kalau dia dah menyampah kan, dia kata nak ambil free lah. Aku malas nak borak pasal dia ada cara dia. Dan saya note Tapi lepas ni tak jalan dah sebab saya dah bila bagi tahu. Lepas ni dia takkan bosan. Oh, faham. 10 kali pun tak apa, dia akan borak lagi. Dia takkan tunjukkan dia punya kemarahan. Kalau tidak nanti dia kena bagi free. So Yan Lot, kenapa Yan Lot kat time tu? Sebab masa tu kita coach nak player yang ada mekanik Lot. Okay. So Yan Lot antara Mekanik pilihan dah muda. dia lah masa tu. Dah muda lah. Jadi kat situ saya cakap, Sik pergi tanya Ashi. Okay. Sik cakap, okay kak, saya try buka 30. Tak dapat, Ashi tak nak bagi. 30,000 kan? Lepas tu Sik cakap, macam mana ni kak? Saya cakap try open 50. Tak lepas juga. Tak lepas balik. Ini siap bagi tahu angka yang di offer. Tak apa. It's good things also. Kan? Mungkin at least orang tahu kat luar sana the value of the player, how the negotiation berjalan, macam mana rejection kan. Orang offer macam mana reject. Sebab kalau kata 50 pun tolak tak lepas, bermaksud dia sangat berharga lah bagi tahu bagi budak saya. ni satu sangat berharga dan mungkin ada juga orang kata apa dalam perancangan masa depan untuk jangka masa yang panjang untuk tahu tak. Betul. Sebab bila ada perancangan jangka masa panjang, tiba-tiba nak jual disebabkan duit, rosak perancangan. Betul. Lagi tu harga market player ni dia based on tier 2 punya player. Dia kalau banyak dia akan jadi biasa-biasa, dia sosok santai-santai 10k tu je. Tapi sebabkan Dan lagi pun sekarang ni nak cari Roma pun bukan senang. Bukan senang, betul. That's why. So kat situ ada demand dia. Yes, demand. Betul. Itu yang jadi harga. That's why coach cakap dia nak player yang ada mekanik. So then kita ada MAL. So kat situ coach cakap dia tak kisah as long as dia boleh dapat apa yang dia nak. So kat situ kita Zakif, ambil Zakif. orang kata apa, the next choice. The next choice yang tak adalah the next. Sebenarnya macam apa orang kata? Dua-dua best lah bagi saya. Dua-dua sebenarnya best. Yalah, bila tak dapat Yan Lot, of course the next is yang available, yang rasa available. macam the quality Sampai par, yang Coach Bam cari adalah daripada Zakif. Adalah daripada Yes, Zakif, betul. betul. Itu bukan kata tak dapat, inilah choice yang ada, dan tak. sekarang pun dia memang banyak improve lah. Dia Kalau banyak balik improve tengok lah, dia punya betul. memang banyak improve. Dia memang serap macam span tau. Dia macam air span kita tuang air kat dia. Dia memang ambil semua. Dia serap semua. Yes. Betul. Kalau Abalot dekat dengan dia pun, dia memang setiap masa sentiasa berreview game. Dia akan sentiasa fokus buat untuk tim lah macam tu. Betul. Okay. Itu first yang saya nak buy out lah sebenarnya season ni. Dan lepas tu baru datang pada Kuse. Okay. So Kuse besar jugalah nilai dia. Kuse goal laner Goal laner. Kuse goal laner. Alright. Betul. So far kalau kata persembahan ataupun prestasi Kose dan juga Rindo. Saya Rindo ni kurang sikit nak masuk. Rindo. How is their performance sepanjang Piala Esport Malaysia ni? You see. Saya?
So far saya tengok diorang biasalah tim baru kan. Diorang baru nak cari chemistry apa semua tu. So bagi alasan lah kekalahan dengan Todak tu. Okey, tak apa, normal. Kalau menang, woi, dia awal-awal kita dapat chemistry yang bagus kan. Ini dah kalah, okey, tak apa. Chemistry belum ada lagi. Kita akan bagi extra lagi lah untuk bonding apa semua tu. Bagi diorang klik lagi. Tapi kursi ni, kursi dengan Rino ni diorang memang tak ada, orang cakap, tak memilih lah. Diorang memang akan sentiasa rapat dengan player apa semua. Okay. Bagus lah diorang tu. Alright. Kalau tanya saya tak boleh jawab. Sebab saya bagi coach dia settle. Ya, sebab Akak tengah sibuk dengan Tengah apa sibuk berniaga. kerja saya. Dia tengah sibuk berniaga. Kan? So Piala E-Sport ini pun satu benda yang bagus juga. Betul. Kalau tanya saya lah kan. Kalau Piala E-Sport Malaysia ni dianjurkan oleh Tapi MASF. sebenarnya bagus MASF ni apa ni? Piala E-Sport ni sebenarnya bagus tau. Ni tamparan awal. Kalau kita dapat tamparan awal ni, kita boleh prepare lagi awal. Exactly. Betul. Bagi saya kalau ni bagus lah untuk kita dapat wake up call lah bagi saya. Dan kalau boleh setiap season, bukan setahun sekali. Kalau kata setiap season sebelum bermulanya MPL diadakan ini, sebab MAL juga boleh test dia orang punya line up, Ya, betul. how good they are. And Piala, of course lah, MPL juga dekat situ lah orang kata apa, boleh buat recruitment Ya, atau try out player ke, Tengok mana yang available ataupun mungkin dah complete squad, dia nak try mana lagi kelemahan, nak cari kelemahan. Kalau menang tu orang kata itu piala ciki. Ya, betul. Piala ciki pun piala ciki lah, sekurang-kurangnya. Kalau kalah tahu kat mana lagi kelemahan. Betul. Kan, untuk kita nak improve. Maksudnya better sekarang lah kita nampak. Ya. Daripada terlambat. Daripada lepas, sebab macam Akak cakap lah, sekarang ni dia tak ada apa timbal balik. Robil lah. Betul. Kan, first At least game kita kalau kata belajar pergi kalah cepat. pula tim yang sepatutnya kita menang. Ya, betul. Oi, sayang oh. Rasa macam nak empak kepala kat dinding oh. Patutnya kita boleh menang kan. Contoh kalau ada tim tu memang kuat, contoh macam SRG kan. Itu kalau kata kita kalah 2-1 okey. Betul. Ini sepatutnya tim yang boleh menang, patut kita pergi kalah 2-0 pula. Lepas tu tak boleh ni. Kan. So benda-benda tu lah boleh, kalau ada tournament-tournament seperti ni kan, boleh orang kata apa, menjadi Wake up call juga. Kita punya apa batu ukur lah. batu ukur. Kita, Ya, betul. untuk tengok kita punya level team kita sampai ke tak. Alright. So korang pun dah boleh katakan hampir semua tim korang dah jumpa dalam Piala E-Sport ni kan. Ada ke tim yang tak masuk? Tak ada kan? SRG tak SRG tak masuk. But SRG tak masuk, dah tahu dah kekuatan mereka kan. Betul. Vamos dah, Homeboys dah, Todak dah, even Team Hak pun Ocean dah. Daripada MAL Black. kita dah, daripada ni DXOL tim baru, Black Ocean pun, Ocean Black pun dah. Ocean Black. Boleh katakan hampir semua tim dah. Ya, betul. Dah. Ada Semua SRG. korang dah jumpa. Ataupun dah tengok dia orang Dah punya tengok, ni. betul. Kan? Siapakah rasa pesaing terkuat untuk Aero untuk season akan datang? Saya ke atau Saya alamak, saya tak tengok semua game. Okey. Untuk QC Aero pula. actually sebenarnya kita orang sepatutnya kita tak ada halangan pun untuk pergi final tu sebenarnya. Cik. Tapi itulah kita tak tahu lah, Tuhan tu dah tentukan kan. Okay. Tak rezeki mungkin Dah gitu. based on the orang kata apa, the current quality yang tim ada kan, dengan dah tengok tim yang lain-lain. Rasa untuk tu rasa Vamos je. Oh, vamos Vamos je. Bagi SRG pun bukan Kalau saya SRG tak ada dalam game. tapi MV tu not bad kan sebenarnya. Kita orang MV. antara yang kita orang MV pun actually concern saya juga. rasa diorang pun dapat wake up call awal tu. Betul. MV kalah dengan Homeboys kot. Itu pasal. Tamparan kat kita juga kalangan Todak. Ya betul. Tapi Yalah, ini orang kata apa, dah menang ke kalah ke, bagi saya Piala E-Sport Malaysia ni it's a trial. Ya. Tempat yang trial. Menang alhamdulillah. Kalau betul. kalah at least boleh belajar kat mana lagi kelemahan. Betul. But itu soalan saya. Siapakah sekali lagi pasukan yang rasa macam akan menjadi halangan besar untuk Aero jadi champion? Vamos kot lah. Tapi kalau diorang dah wake up call ni betul-betul bagi tamparan yang hebat kan, maksudnya kita orang akan recover. Saya rasa Vamos pun diorang pun susah juga nak ni. Nak menang kita orang lah. Vamos pun susah nak menang dengan Aero. So bermaksud Kita orang boleh bantai dia. boleh bantai Vamos. So maknanya tim mana yang korang rasa susah nak menang? Menang SRG lah kot. Still SRG. Yes. SRG. Kerana daripada season lepas lagi kita orang memang target SRG je, kita orang punya susah. Yalah, sekarang SRG sebab dia dah letakkan satu benchmark. Betul. Nak jadi champion kena menang dengan SRG. Ya betul. Betul. And then menang pun bukan menang nasib.
Ya, betul. Dia kena menang, orang kata apa, menang yang convincing victory lah dia Tu panggil. macam MV hari tu menang kira convincing ke macam mana Balot? Tak pasti. Oh, tak pasti. Saya tak pasti. Kalau benda tu berlaku dekat MPL, saya rasa okey kot. MPL lah, MPL. Masa MPL apa ingat? Masa tu Kan, tak. Lawan MV MV menang first. lawan SRG. MV menang Yang lawan playoff Sarji. Itu tak. Oh, tu, tak convincing lah. Tu macam nasib lah. Tak. Bagi saya lah, saya rasa macam itu SRG yang banyak mistake kan. Ya, betul. SRG yang banyak Diorang mistake. banyak overextend. Ya. Dia macam tak respect pun ada that Ya, particular game lah. Itu bagi saya lah kan. Test limit. Alright. Itu untuk kita punya next season kan. So Kak, bila kata SRG akan menjadi halangan besar sekali lagi, apa sebenarnya target realistik Kak Pen sebagai owner untuk season 15 ni? Apa yang Kak letak? Kalau target sebenarnya kita semua nak champion. Semua tim akan menjadi champion. Itu tapi realistiknya Kak rasa dengan persiapan yang Kak buat dengan player yang ada, sebab Kak pun boleh menilai kekuatan tim dengan player-player ni. What do you think, orang kata apa, the highest you can go? Kita at least nombor 2 lah Balot. Nombor 2 Nombor maknanya finalist lah. Finalist. Sebab di season lepas kita try tapi nombor 4 at least Nombor 4. it's a good thing lah. Sebab daripada sebelum nombor 7, nombor 6 kita struggle, but last season kita dapat nombor 4. Of course this season takkan nombor 3 kan. Ya, betul. So kita paling tak ada pun nombor 2 lah. But we Alright. try our best lah untuk season depan. Okey, sebab saya pun tak nak tanya, saya ingat mula-mula ada juga tulis kat sini nak tanya kat PUC tentang setiap satu pasukan punya kekuatan kan. Okay. Vamos macam mana, Todak macam mana. Tapi yalah, kita tahu dah sebab korang dalam yang pasukan ni dah, of course, dah 99% dah tahu dah line up tim-tim lain. Betul. Kan? Walaupun mereka belum lagi buat Belum announcement. reveal, betul. Roster lock dah belum? Dah. Roster lock dah? Rasa dah. Dah 10 bulan. dah. 11 hari itu. Dah roster lock. Bermaksud bila dah roster lock, dah tahu dah semua player. Ya. Yang mana yang import, yang mana yang tak ada import. Mostly dah tahu lah Mostly dah sebenarnya. tahu dah lah. Kan? So, maknanya kekuatan pasukan dah boleh predict. Betul. Dah boleh predict. Betul. Kan? Tapi tak boleh kata juga Balot, regular orang boleh tukar lagi. Yes. Betul. Sebab minggu ketiga akan ada. Boleh pertukaran lagi. Yalah, kalau kata tak bagus apa yang mereka letakkan, kan, result yang mereka nak, dan of course akan ada rombakan. Betul. Ataupun changes dalam line up. Kan, kata aku tak boleh lah, aku kena tukar. Sebab kalau dia tak tukar, chances untuk dia nak duduk kat bawah ataupun tak qualify untuk apa playoff. Betul. Kan, cerah. So untuk dia tak nak. Sebab diorang nanti kalau contoh nombor 9 akan lawan dengan ML punya team. Ya, Tapi betul. ML team punya banyak orang tengah buat MAL, ini satu benda yang menarik juga untuk season ini. Banyak orang tengah Nombor buat 10 confirm keluar. Ya. Betul. Kan? Tak ada harapan untuk korang nak kena duduk, nak kena fight balik. Kan? Betul. Nombor 9, untuk dia nak fight balik dengan nombor 2 MAL, season ni saya rasa perit. Ya, betul. Perit. Sebab tim MAL, satu kita tahulah Ciku guys punya tim ada kat situ. Ya. Lepas tu kita tahu apa si Kogoro punya tim. Kogoro punya tim Challenger yang kan? duduk kat Puncak Alam tu ke? Ya. Betul lah yang tu lah. Dia orang dengan apa si Goldilocks lagi. Goldilocks. Betul. Tim Puncak Alam. Dia orang ada dua, Kogoro ada satu, Goldilocks ada satu. Ini semuanya ada experience player saya nak bagi tahu. Betul. Kan? So MAL season ini meriah. Ya, meriah. Kata Meriah. cakap memang nombor 9 tu memang perit lah siapa jumpa. Siapa nombor 9 memang perit. Memang perit. Kan? So it's okay, kita tinggalkan line up tu kan. Kita pun tak nak cerita tentang line up tim lain. Kita tunggu nanti ada announcement daripada tim tu sendiri dan juga Montun kan. Untuk rate saya rasa dah keluar dah. Ada penambahan lagi player? Tak ada. Tak ada. Itu je lah yang player yang kita borak tadi. Yang sekarang ni. Melainkan result tak bagus, akan ada perubahan ataupun penambahbaikan. Mungkin. Kan? Kalau result je okey, go orang kata apa seperti yang mana dirancang, okey. Tak perlu nak buat apa-apa perubahan. Tetapi semalam ke 2 hari lepas semalam, saya ada nampak satu posting juga daripada Aero punya Facebook berkenaan dengan this Aero Pillow. MAL. Okay. MAL. So siapakah gerangan ataupun di belakang Aero Pillow ni? Siapa Aero Pillow ni? Saya nak jawab Aeropilo ni pilot e-sport ataupun yang diuruskan oleh Fee. Kenal Abang Lot kenal Fee? Dia kira macam tier 2 dia memang ada sentiasa dalam scene lah. Okay. So dia memang ended, dia memang datang kat kita orang untuk collab about this.
Okay. Dan ada macam kita orang macam ada macam untuk development lah. Kalau ada yang bagus-bagus, mungkin kita orang akan serap. Sebab season ni pun saya cakap saya concern untuk dapatkan player yang berpotensi untuk serap dekat MPL dah. Sebab kita long term project. Sebab ada juga player yang saya bagi untuk masuk dekat Pillow untuk dia ni lah grow. Ada semi-tier. So saya nak dia ready untuk ke MPL juga supaya kita tak susah nak cari. So susah tau sebenarnya nak cari untuk MPL sekarang. Habis-habis saya kena beli. Jadi kita ready Tapi awal. saya rasa kan it's a good time untuk dapat orang kata yang player yang nampak mana-mana tim pun yang nampak masa depan ataupun potential players untuk bermain dekat MAL. Betul. Sebab MAL untuk akan datang ni, season akan datang atau season baru ni, dia dah dibarisi oleh ex player, professional players. Betul. Where dia punya kualiti ataupun dah lain dah. Betul. MAL bukan MAL seperti season 1, season 2 lagi. Betul. Season 3 ni saya rasa dia dah standard dah. Dia start jadi challenging lah sebenarnya. Ya. Dia dah up sikit. Lagi tu Liga Malaysia ni pun dah macam all eyes on Malaysia tau. Sekarang kalau perasan lah. Dah more like macam tengok Malaysia apa benda kembangan kalau memang kompetitif. Kalau MAL first tu kita tak nampak tau pelapis sebenarnya. Sebab semua mostly pelapis ke affiliate punya team. Jadi kita tak nampak dekat challenger yang kita boleh ambil lah. Kalau affiliate of course player dah terikat kan. So season 2 dah nampak sikit. Season 3 kita dah nampak actually MAL dah makin grow sebenarnya. Kita dah start ada pilihan sebenarnya. Ramai juga itu hari kan orang cakap MAL ni orang kata tak nampak lah tuju betul. dia lah apa semua. Ada yang even semua macam nak instant me tau. Macam dominate siap. Sepatutnya menjadi development punya tempat tetapi dia menjadi player-player yang pro player yang tak dapat tempat dekat MPL, dia pergi turun dekat MAL, dia main kat situ pula. So dia macam dah jadi terbalik. Tetapi bagi saya tak semua orang pun. Betul. Not 100%. Baguslah player yang pro player turun ke ML sebab apa? Sebab dia orang boleh compete dengan dia boleh bagi saingan kepada new players. Betul. So saya rasa mix of players antara baru dan juga lama kan, dia boleh lagi cepat develop the new players. Kalau ikut sekarang MAL saya rasa lagi better sebab kita punya team pun kita dah bukan macam early kita MAL kita tak boleh nak ambil player kita. Betul. Macam sekarang even season ni coach cakap dia tak kisah from mana as long as nampak potensi. So kita tak ada bias ke apa. Potensi kita terus kalau dia perform dekat MAL why not upgrade lah. Betul. Kalau dia tak perform dekat MPL downgrade lah. Downgrade betul. Macam apa the Indonesia yang orang buat macam tu. Kan tak salah pun untuk kalau kita nak implement benda yang sama. Tapi kalau dah kata daripada MPL dah downgrade, dapat situ kat situ juga kau tak boleh nak survive juga. Apa lagi daripada ML downgrade lagi lah. terus gone lah. Terus gone tak boleh apa lah. Tak ada cerita lain dah. Alright. So kita pun sekarang dah pukul 1 jam 15 minit. Cantik. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan kan. Last question Kak. Ni untuk Kak Pen lah. Kan. Kalau diberi pilihan untuk Kak Pen choose satu player daripada mana-mana pasukan untuk ambil masuk ke Aero. Tak kira lah secara free ke bayar ke, who will be that player? Soalan Kak apa yang saya suka? Antara semua Tommy kot. Tommy saya suka dia sebab cara dia main game, cara dia berfikir. Tak ramai ada. Even sampai sekarang saya still kagum dengan dia lah. Sebenarnya saya nak dia dah lama dah tapi tak ada rezeki. Tapi pecah juga rahsia. Before tu pun actually dia sebenarnya ada potential juga nak pergi kat kita. Saya pernah offer gaji mahal juga kat dia. Tapi mungkin tim kita orang tak kuat kot. Ataupun mungkin dia dapat tim yang better. So betul lah apa dia buat kan. It's just that saya suka cara dia main. Sebab kadang-kadang kita boleh tengok tau, cara player main tu cara dia berfikir. Cara dia, apa orang kata, boleh pergi jauh. So tu antara player yang saya suka lah. So itu antara soalan yang boleh katakan mengakhiri kita punya podcast episod yang ke-32. Kan saya bagi pihak Todak, Cik Lan, Presiden dan juga kesemua Vice President mengucapkan terima kasih kerana meluangkan masa 1 jam 20 minit. Kejap je rasa. Kejap je. Kan? Itu pun kalau kata ada banyak lagi soalan. Kalau nasib baik Ziko tak bagi. Ini kali ni Ziko tak bagi soalan. Kalau Ziko bagi saya tambah lagi mau jadi 2 jam kita ni. Kan? Cuma untuk apa episod ataupun untuk episod-episod yang akan datang kali ini untuk season 15 ini sebelum bermulanya saya ingin menjemput orang kata apa ada niat untuk menjemput semua tim kan. So dimulakan oleh Aero
kan, ataupun dulunya dikenali sebagai Red Esport. Sekali lagi bagi pihak orang kata apa Cik Lan dan juga kesemua VP-VP kita, Haji Roslan, Cik Ikmal, Cik Tom, Cik Neo, siapa lagi, Cik Taufik, Cik Hakimi, ada 6 VPs kan. Ucapkan terima kasih dan any last word daripada akak. Last word Serulah kepada fans untuk datang support. Kod-kod ada new apa merchandise Aero akan keluar ke apa ke, bagi tahu je. Okey, untuk fans Red yang lama, saya harap korang masih setia dengan Aero. And thank you untuk korang yang masih setialah dengan kita, dan InsyaAllah incoming ni kita akan buat lebih banyak merchandise, dan harapnya kita boleh fly lebih better, lebih tinggi lah lepas ni. Fly higher. Fly high. Macam Liverpool loh, fly high. Kan cakap Liverpool. Liverpool. Kalau fly high memang Liverpool. Okey, boleh juga kalau ucap selamat hari raya pun boleh. Tak ada masalah. Kita dah nak raya dah pun lagi. Seminggu lebih je lagi. Betul. So saya ucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut hari raya lah untuk terdekat ni. Nanti lepas ni kalau jumpa saya, tengoklah kalau kat playoff nak minta duit raya sempat lagi kot. Okey, saya orang pertama minta kak. Kalau balik raya nanti bawa kereta elok-elok, jangan rushing, santai-santai je. Betul. Puisi, ada last word from you? Last word from saya kepada untuk tim-tim MPL nak bagi tahu korang nak belasah ke apa ke, bagi tahu saya awal-awal. Untuk tim MPL standby lah. Kita orang memang well prepared, kita orang dah repair everything. Okay. Kita akan bagi the best punch lah dekat korang. Wih, lah. best punch Yes. Uppercut semua keluar. Ini banyak ini apa Miki Ghazali punya masalah ni. Dia nak uppercut ni. Pakita. Okay. So itu saja. Itu sajalah daripada saya. So itu saja daripada kami untuk episod yang ke-32. InsyaAllah berjumpa korang dalam episod-episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Bye-bye semua. Terima kasih balot.